Nak rumah nampak mewah dengan spek premium KDS? Jom saya bawa. Yang pertama adalah tinggi tanah ke lantai rumah 1.5 kaki. Kelebihannya adalah untuk mengurangkan risiko air masuk ketika hujan lebat. Yang kedua adalah tinggi ceiling 11 kaki. Ceiling yang lebih tinggi menjadikan ruang terasa lebih luas, lebih sejuk dengan pengudaraan yang baik. Yang menariknya, kami siap beri ceiling drop box di bahagian ruang tamu dan ruang makan. Seterusnya, atap genting. Kami menggunakan atap genting yang lebih tahan lasak, membantu mengurangkan haba, memberikan keselesaan yang lebih baik serta menampilkan rupa rumah yang lebih premium. Dan korang tak perlu risau tentang warna, kami ada banyak pilihan warna untuk korang. Yang ketiga adalah batu merah untuk dinding luar dan dalam. Kelebihan batu merah adalah lebih kukuh, tahan lasak, penebat haba yang lebih baik dan membantu mengurangkan bunyi dari luar. Yang terakhir sekali adalah sistem electrical 3-phase. Ini sangat sesuai untuk penggunaan peralatan elektrik berkuasa tinggi seperti penghawa dingin yang banyak atau penambahan beban elektrik pada masa hadapan. Sekiranya anda yang melihat video ni berminat dengan 5 spek premium tadi, boleh hubungi saya Naim dengan tekan link di bio atau boleh saja melayari website kontraktorselangor.com. Ingat, besar bagi anda, besar rumah anda.